Aku akan tinggal sikit lah untuk KT. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Istimewa, sempena demam tiramisu ni. Hari ni aku memang dah lama dah target. Aku nak cari tiramisu yang besar macam ni. Barulah kita boleh puas makan tu kan. So hari ni aku ada tiramisu yang ni dari Lasher Patisari. Tak tahu lah apa nama tu. Yang ni mahal lah. Okay, sebab dia besar. 100. Asalnya 120. Aku akan tulis harga dekat bawah. Aku lapar gila, tak sabar nak cuba tiramisu gegasi ni. So jom tengok aku. Okay, pertama sekali, macam korang nampak, dia kek tiramisu. Dia bukan macam tiramisu. Faham tak? Dia kek. Dia bukannya tiramisu dalam bowl macam tu. Okay. Dan keduanya adalah dekat luar ni dia ada white chocolate. Aku rasa korang pun tahu yang aku tak berapa gemar sangat white chocolate ni. Jadi kita cabutlah. Ini kita bagi kek ni makan ke. By the way, jangan risau, aku akan rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu tak, bagi ke white chocolate ni, dia coklat, tapi coklat yang manis. Faham tak? Rasa dia bagi aku tak suka. Setengah orang mungkin suka, tapi aku tak gemar. Rasa coklat yang manis. Dan kalau korang tengok kek ni, nampak cantik. Dia tabur apa benda. Dia tak pakai lady finger. Dia pakai macam bukan span lah, base lain lah. Dia tak pakai base lady finger. Aku tak nak try first. Lembut. Nampak layer dia punya kek tu kan. Dia tak pakai lady finger. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sabar. Izinkan aku ambil yang kedua punya bite. Okay. Allah! Okay, big bite. Bismillah. You know what? Aku suka. Sekejap, satu lagi bite ni. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. You know what? Satu lagi bite. Kejap. Lepas ni aku cakap. Okay. Ini yang tengah-tengah punya bite. Bismillah. Okay, bagi aku sedap. Cheese ni memang dia pakai mascarpone. Mascarpone ni, tak kisahlah korang nak panggil apa. Dan base dia walaupun dia tak pakai lady finger, tapi bagi aku cukup sedap. Tekstur dia macam, tekstur dia okey lah bagi aku. Dan yang penting sekali, dia punya rasa kopi dia memang agak kuat. Dan macam yang korang tengok, dia punya ni kan, dia punya kopi dia tak adalah sampai meleleh ataupun soggy. Very nice lah dia buat tu. Nampak? Dia tak meleleh, tak empat berair kan. Bismillah. Dan kalau korang tengok, layer serbuk koko kat atas ni agak tebal. Dia memang jenis berabuk. Kalau kau nak makan tu jangan faham tak? Jangan sedut. Kalau sedut memang auto terbatuk. Bismillah. Actually sedap lah, sedap. Senang cerita sedap. Cuma bagi aku minus point sebab dia tak pakai lady finger lah. Dia macam, kalau lady finger boleh lah claim apa, original Italian tiramisu kan. Tapi still sedap je. Dan ini tak manis. By the way, imagine kalau makan dengan white chocolate. No, please.
Sedar tak sedar dah separuh habis. By the way, ni kalau tak ada orang tegur ni memang aku makan sampai habis. Bismillah. Hampir nak terbatuk. Tak ada orang tegur aku. Kita makan lagi. Sebut koko dia memang tebal, nampak? Habis kena baju. Sedap. Aku dah makan 3/4. Adakah aku muak? Aku boleh cakap 5/10 lah muak dia. Setakat ni still okay. Maksudnya entah, maybe dia buat tu okay lah. Tiramisu ni dia akan jadi muak kalau dia rasa hanyir telur kan. So yang ni maksudnya tak hanyir lah. Sedap. Bahaya. Don't try this at home. Tak muak. I can finish this. By the way, kek dia tak ada besar mana. You know what? Aku akan tinggal sikit lah untuk kek ti. Okay. Sekarang baru aku rasa muak. Last Jelas. Kek timnya. Tapi kita boleh makan banyak. Kita tengah diet. Okay lah. See you in the next video.